Cari yang dalam file tu. Hello. 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 Assalamualaikum. Sana. Kak Zuraini ke? Ya. Saya salah seorang bapa kepada staf yang bekerja di tempat awak sebenarnya. Siapa tu? Nama dia? Saya rasa tak perlu saya beritahu nama dulu. Aha. Dekat dia betul kan? Okey, what? Anak buah saya tak ada dapat gaji lagi. Kenapa Ya, saya nak tahu siapa nama lah, Encik. Kalau dia tak bagi tahu nama, macam mana saya nak cek? Dia dah dapat gaji ke belum? Sepatutnya dah boleh dapat gaji kan? Saya nak tahu siapa nama dia dulu, Encik, please. Dia perempuan. Siapa ke? Macam mana awak tahu? Sebab dia guna cek. Dia tak ada account. Saya takut awak ambil duit dia je. Ya Allah, ya Tuhan. Buat apa saya nak ambil staff punya gaji? Mana Cik, saya tahu. datanglah sini. Sekarang cek memang ada kat tangan saya. Orang zaman sekarang ni macam-macam boleh buat. Minta maaf lah. Saya bukan orang macam tu ya. Tak, kenapa lambat? Bukan mengenal lambat. Saya tak faham Kalau lah Encik macam mana tak boleh faham, lambat. Encik, okey. Saya dah bagi tahu dia, kalau tak ada account, kita guna cek. Kalau guna cek, at least 5 hari bulan paling lewat kita dapat. Tak, kalau dah tahu saya dia tak ada. Saya dah explain dekat anak Encik macam tu. Tak, Dia kata tak apa, tak ada masalah. So tunggu cek datang dari HQ, kami akan call. Kalau dah tahu dia call 2 hari, tak dapat-dapat. Awak nak dengar saya cakap ke tak nak ni? Saya nak cik dengar juga saya punya masalah. Okey, kalau dah tahu dia tak ada account tu, kenapa ambil dia kerja? Cakap dia terang-terang. No, depan dia senang. yang nak kerja sini. Kita dah cakap, you ada account tak? Dia kata tak ada. So, boleh tak buka? Okay, no problem. Then, dah dia berhenti, sampai dia berhenti, dia tak ada buka account. So, kami terpaksa buat cek. Saya tak faham lah. Ada juga orang macam ni buat kerja kan? Kita bukannya orang senang. Kami tak ada paksa orang buka account. Kami boleh ada 2 option. Satu, buat buka account. Satu lagi, buka cek. Awak sikit pun tak ada rasa kesian tengok muka dia sedih balik rumah menangis-nangis. Kalau macam ni saya kerja, semua tengok muka orang kesian, habislah saya. Awak jangan nak ajar saya macam mana saya ajar anak saya. Encik datang jumpa saya boleh tak? Saya tak naklah dengar cakap macam ni. Saya pun tak nak kurang ajar tau. Tak apa, saya tak Encik risau. macam ni tak nak bagi tahu nama anak Encik, kata saya pula makan duit dia, saya pun dengar pun sakit hati tau. Saya boleh bawa hal ni ke tengah tau. Awak saja lambat-lambatkan. Tak ada masalah. Sepatutnya berapa hari bulan dapat? Sepatutnya kita boleh dapat 5 hari bulan pukul 7 petang. Sekarang ni dah berapa hari bulan sekarang ni? Sekarang berapa hari bulan? Saya tanya awak berapa hari bulan sekarang. Tengok You saya. yang tanya saya berapa hari bulan. You jawab sendirilah Encik. Kenapa awak Encik cakap? kurang ajar dengan saya tak boleh terima lah macam ni tahu tak? Apa pasal you cakap dengan saya macam cakap dengan bangsa lain ni? Encik yang buat kata saya ambil makan duit apa semua. Saya tak marah ke Encik? Memang kan? Memang itu yang awak buat kan? Minta maaf lah. Sekarang awak minta maaf maknanya betul. Cakap kat tu makan duit. Hello. Saya ada witness dekat sini. Sekarang awak minta maaf maknanya awak... Saya tak minta maaf. Saya tak nak minta maaf. Tadi awak minta maaf? No, saya tak minta maaf lah. Adik awak cakap minta maaf lah. Macam tu. Sorry. No, I don't say dia minta maaf. Is it, Ana? Tadi No, awak... saya ada witness dekat sini, Encik. Kalau anak Encik nak dapat gaji, sekarang suruh dia datang sini juga. Kalau anak saya datang hari ni, apa tindakan yang awak akan buat pada dia? Saya tak akan ambil apa-apa tindakan. Saya bagi dia punya cek saja. Tak ada nak tolak-tolak gaji semua tak ada, Apa saya nak tolak gaji? Ya Allah. Encik ni kerja kat mana, Encik? Kalau tahu kerja, dia mesti ada sistem tau, Encik. Cara percakapan. Saya dengar kata makan duit saya, duit anak Encik. Saya pun dengar sakit hati tau. Tadi awak tanya saya kan, saya kerja kat mana? Awak nak tahu betul ke saya kerja kat mana? Ya, bagi tahu lah. Lawyer ke apa ke? Peduli apa saya? Awak Bukan pasti? Saya salah. Awak pasti ni? Awak tak menyesal? Tak ada. Saya tak risau pun. Betul awak dengar? Awak dengar betul-betul? Awak dengar betul-betul? Encik cakap saya makan duit anak Encik. Tapi apa bukti Encik cakap saya makan duit anak Encik? Sekarang ni saya nak awak dengar betul-betul dekat mana tempat saya kerja. Cakaplah. Dekat mana? Saya pun tak kisah. Saya kerja dekat Hot FM. Jangan main dengan saya ni. Saya tengah marah ni. Saya tidak main-main. Saya kerja dekat Hot FM. Boleh. Siapa nak tanya? Saya dah nak naik. Nak aja jumpa esok nak tumbuh-tumbuh je. Tumbuh barang. Bala. Akak dah terkena panggil langit. Sudahlah.